Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Wan Azmi Channel. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video yang terbaru daripada aku. Hari ini vlog adalah perjalanan kami ke Perlis. Sebelum itu, dalam vlog kali ini juga kami akan singgah dalam perjalanan ni kami singgah di surau untuk makan, dan anak-anak aku ambil peluang ni untuk mandi. Sebab masa turun tadi mereka masih belum mandi dan bangun daripada tempat tidur. Kami melalui jalan gurun dan tidak melalui tol, dan tempat persinggahan pertama kami adalah di Pekan Rabu. Kedah. Pekan Rabu Kedah. Kita apply yang tuaris. Alustar sebelum kita bergerak ke Kuala Perlis. Bangunan Pekan Rabu ni ada tak silap aku ada 4 tingkat. Tingkat mana, setiap tingkat tu jual barang-barang yang berbeza lah. Tingkat pertama jual baju, tingkat kedua sama, tingkat ketiga ada jual makanan, dan tingkat yang tertinggi sekali tu ada jual seperti pekasam, ikan dan macam-macam lagi lah. Berapa satu tu? Dia kalau ini 120, kalau ambil 2 bungkus 35. Dia sampai. Mana? Sama Okay. Tempat wajib untuk singgah. Boleh dah. Anak-anak aku mestilah kena beli mainan. Ya. Tam satu. Cik, mari tangan tu. Ambil. Ambil. Sampai. Besar. Kau punya tak mau. Tempat seterusnya aku bawa anak aku ke Menara Alustar. Tempat ni mereka masih belum pernah datang lah. So apa lagi, kita keluar ni untuk Menara Alustar. Tingkat 3 dengan tingkat 5. Tingkat 3 urusan teropong RM8. Atas sekali otak kacau dia masuk RM20. Okey, kita sekarang nak masuk ke dalam. Sebelum masuk kita ambil Masuk je dulu. Jom, let's go. Boleh? Lift. Bukan dari mula-mula. Tak sabar. Kaku lah. Okey, tak sabar dah. Boleh ni apa? Mesti pada sini. Pada sini soalan tu mula-mula. Okey, sampai. Tiket dengan siapa pergi? Macam Oh ni Oh, tak boleh sandar dinding. Buka kasut. Ni nak pecat kasut, pecat lipas. Cik, mai cik. Mai je. Mai. Jom. Kacau. Hei. Gila mah. Anu dah tak ada. Ya. Okey, pergi apa?
Duduk. Mari ke? Ni bangunan apa dah cantik ni? Bangunan apa ni? Castle Kulati State House SJKC. Pak Abel. Apa? Ya, kecil ya? Makan. Azira? Azira. Masuk terus. Tak masuk tengok ayah. Cantik ke kucing? Orang yang Tu Haji Zahir. Ada apa-apa. Bosan, sangat membosankan. Seterusnya selepas turun daripada Al-Menara Al-Usta, kami singgah di Masjid Zahir untuk solat Zuhur dan Asar jamak qasar. Masjid ini adalah masjid lama dan masih mengekalkan seni bina sejak awal penemuannya. Destinasi seterusnya adalah Museum Padi, tidak jauh daripada Masjid Zahir. Dalam 15 minit kami sampai di Museum Padi. Kaunter tiket. Oh, ramai ni. Dah buat. Mana? Dodo. Ada. Ini apa? Rasa bingung. Rasa bingung. Okay. Boleh. Kita apa tu, Bang? Negara Kemboja. What? Ya, ini apa ada ni? Ini guna alat menangkap ikan.
berbagai jenis beras. Cah ke apa? Jom. Cah mengarah ke bawah, ke arah kanan dia. Cah tu dia metuk padi. Jom. Okey, jom. Untuk harga tiket dewasa RM5 dan kanak-kanak RM2. Azira Ashfini. Cik ha, bunyi kana? Ariana panggil. Raisha. Di Museum Padi ni ada di tingkat atas ada lakaran keseluruhan 360 darjah kawasan sekitar Museum Padi. Tempat terakhir untuk hari pertama adalah ikan bakar di Kuala Perlis. Tak sah kalau ke Kuala Perlis kalau tak berkena ikan bakar. Sebab tujuan utama ke sini adalah untuk ke Kuala Perlis. Tujuannya adalah untuk hantar Haikal masuk ke universiti, iaitu UiTM Arau. Jadi perjalanan di Alustar tadi adalah sementara sampai ke Kuala Perlis so kita singgah di Alustar. So untuk next episode, iaitu hari kedua, banyak lagi jalanan kami di Perlis, iaitu kami ke Padang Besar. Seterusnya kami menaiki bot di Tasik Timah Tasuh dan menikmati perjalanan di sana. Seterusnya kami ke Taman Ular. Nantikan episod seterusnya. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, tekan button notification dan share video ni, dan akan bersambung pada next episode. Terima kasih kerana menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.